Semasa saya di MRSM Kota Bharu dahulu, saya dididik untuk memahami apa yang saya baca, memahami teori-teori, prinsip-prinsip dan juga pengajaran daripada bacaan-bacaan saya dan mampu untuk mengaplikasi kesemua itu ke dalam masalah-masalah ataupun persoalan-persoalan yang diberikan. Kaedah membaca, memaham dan mengaplikasi ini merupakan satu perkara penting kerana ianya juga telah banyak membantu saya dalam membina kerjaya profesional sebagai seorang accountant dan dalam bidang-bidang lain yang mana saya diberikan tanggungjawab. Di samping itu, membaca, memahami dan melaksanakan ini juga boleh kita gunakan dalam menyelesaikan banyak masalah kehidupan termasuk dalam keluarga kita. Jadi inilah sebabnya kita nak menggalakkan lebih ramai ahli masyarakat untuk gemar membaca, memahami dan menggunakan apa yang mereka faham itu untuk menyelesaikan pelbagai cabaran yang ada, dan lebih kerap kita membaca, lebih banyak kita membaca, sudah tentulah kita menjadi manusia yang berilmu, yang ada kemahiran dan lebih mudah untuk menghadapi pelbagai cabaran kehidupan yang ada pada masa ini. Dan kita kena galakkan anak-anak kita, cucu-cucu kita dan generasi muda yang akan datang untuk menjadi pembaca-pembaca yang akhirnya dapat menambah nilai kepada masyarakat, di mana kehidupan masa depan akan menjadi lebih mencabar.